Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada penonton yang sudi menonton channel ini. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana untuk mengukur voltan dan arus pada litar selari. Okey, jom. Baiklah, untuk litar selari sama juga dengan litar siri bacaan voltan. Kita mulakan dengan multimeter analog dahulu. Kita setkan pada Julai DCV, setkan pada 10 kerana kita menggunakan voltan bekalan 2 volt sahaja. Kemudian kita akan mengukur voltan dalam bentuk selari. Multimeter akan dalam bentuk selari pada litar selari. Jadi R1 kita lihat berapakah bacaan voltan. Gunakan multimeter anda pada kutub yang betul. Jika positif, pergi kepada positif. Negatif, kita akan pergi kepada negatif. So kita try ukur. Okey, so untuk R1 nilai voltan pertama adalah kita lihat pada Julat 10, tapi pada skala 0 hingga 10. Okey, yang bawah ini. So seenggaknya di antara 2, hampir kepada 2. So perintah yang pertama ialah bernilai hampir 2 volt. Okey. Kemudian perintah yang kedua ialah sama juga hampir 2 volt di antara. Kemudian yang terakhir ialah sama juga nilainya ialah 2 volt. Jadi kita nak lihat sama ada berapakah nilai bacaan voltan ini menggunakan digital multimeter supaya kita dapat bacaan yang lebih tepat. Jadi selepas anda pasangkan probe, pastikan anda pilih julat yang betul ataupun unit yang betul, iaitu DC volt. DC volt ya, bukan AC volt. So kita boleh terus mengukur pada R1, R2 dan R3. Berapakah nilai voltan pada setiap perintah? So kita mulakan. Perintah yang pertama adalah 1.853 volt. Okey, dia hampir menghampiri 2 volt. So terdapat macam lebih kurang ralat pada multimeter analog. Kemudian kita pergi kepada perintah yang kedua, 1.845. Kemudian perintah yang terakhir ialah 1.842 volt. So kat sini kita dapat lihat di mana voltan adalah sama pada R1, R2, R3. So untuk litar selari, voltannya ialah sama. So kita cuba mengukur arus pula pada litar selari. Baiklah, pastikan anda punya sambungan telah betul, iaitu dalam bentuk litar selari, dan kemudian anda perlu membuka anda punya perintah yang pertama kerana kita mahukan kita punya multimeter dalam keadaan sersiri untuk mengetahui berapakah arus pada R1. Jadi kita perlu membuka dan kita letakkan multimeter di antara R1 ini dan juga R2 ini. Okey, jadi power supply mesti letak di sini. Kemudian ini adalah poin yang pertama. Kemudian selepas R1 adalah poin yang kedua, di mana akan ada positif multimeter di bahagian sini. Manakala jika anda perhatikan, negatif ini akan bersambung dengan multimeter negatif. Manakala multimeter negatif dan R3 ini juga akan bersambung pada
kaki R2 iaitu poin yang ke-6 di sini. Jadi anda boleh juga buat seperti ini. Okey, so samalah. Poin yang ketiga iaitu supply akan bersambung dengan poin yang ke-6. Kemudian terdapat juga multimeter negatif akan bersambung pada poin yang ke-6. Jadi kita boleh cuba lihat berapakah nilai ampere yang ada pada R1 ini. Jadi kita cuba onkan. Okey, dan pastikan tidak bersambung pada bahagian lain supaya bacaan adalah betul. So kita letakkan positif di sini dan negatif di sini. Okey, kita bukakan sedikit lampu supaya nampak lebih jelas. So R1 bernilai 1.87 miliampere. So arus yang melalui pada R1 ialah 1.88 miliampere. Okey. So kalau macam contoh anda punya multimeter digital tidak boleh membaca, jadi pastikan anda mahu membeli multimeter yang boleh membaca nilai yang kecil. Kadang-kadang ada certain multimeter tidak memboleh baca nilai yang terlalu kecil. Jadi anda perlu membaca dahulu manual instruction setiap multimeter. So yang pertama ialah 1.88 miliampere. Kemudian kita pergi seterusnya untuk baca nilai arus pada R2. So kita kena buka bacaan pada R2 untuk kita dapat bacaan arus pada R2. So kita off dulu. So kita akan buka. Okey, jadi saya cuba jauhkan sedikit dengan yang lain. So yang ni kita sambungkan balik. Okey, so kita R1 dengan R3 akan bersambung. Kemudian kita boleh letakkan negatif kita pada poin 1 semula. Okey. Kemudian kita akan letakkan kita punya multimeter positif pada kaki yang terbuka. Kemudian yang negatif ini kita boleh letak pada poin yang ke-6 di sini. Okey. Jadi kita cuba dapat tak nilai. So kita letakkan dapat 0.18 miliampere. Okey. So ni adalah nilai arus yang kedua. Pastikan R2 ini terbuka ya, jangan bersambung dengan mana-mana. Sebab kita nak selitkan multimeter kita di antara poin 5 dengan poin 6. Okey. Kemudian kita pergi seterusnya pada R3. Okey, kita letakkan semula perintang kita pada poin yang bersambung dengan R1. So kita letak semula. So R1 dengan R2 bersambung. Jadi kita letakkan negatif di sini. Kemudian R3 kita boleh letakkan pada tempat lain yang tiada sambungan. Kemudian kita boleh semula letakkan positif pada perintang R3. Kemudian untuk negatif ni kita akan letakkan pada poin 6 pun boleh, 3 pun boleh sebab dia adalah satu tempat ataupun sambungannya adalah sama sahaja. Jadi kita letakkan.
nilainya adalah 168 miliampere. Okey, jadi jika anda tambahkan ketiga-tiga arus tersebut, anda akan dapat jumlah arus ataupun I total. Okey, so anda catatkan nilai yang anda dapat. So yang ketiga adalah 168.4 miliampere. So kita cuba mengukur pakai multimeter analog pula. So setelah anda mengukur multimeter digital, anda boleh tukar kepada multimeter analog dan anda perlu setkan pada unit DC miliampere di bawah ini untuk mengukur arus. Jadi anda boleh cuba mulakan dengan julat yang besar. Okey, kemudian kita akan buka litar kita, iaitu perintah yang pertama kita akan buka untuk kita masukkan multimeter kita dalam keadaan sesiri di antara R1 dengan R2. Sama sahaja dengan cara yang sebentar tadi. Okey, so kita letakkan positif kita pada kita punya perintah yang pertama. Kemudian untuk negatif ini kita boleh letak pada R yang kedua sebab negatif ini akan bersambung dengan R2. Kemudian positif ini akan letak pada R2. Positif multimeter kita akan letakkan pada R1. Kemudian negatif kita akan letakkan pada R2. Okey, tiada bacaan. So kita cuba kecilkan. Okey, terdapat sedikit bacaan naik. Okey, 25. So kita boleh cuba baca pada bahagian 25. 25 adalah di sini. 250. Kita gunakan skala 0 hingga 250, tapi kita akan anggap kita punya 250 ini adalah 25. So kita punya arus adalah pada senggat yang keempat. So cara kiranya adalah seperti ini. 25, kita gunakan julat 25. So kita anggap 250 ini adalah 25. Jarum menunjukkan pada senggat yang keempat, di mana 5 ini akan dibahagikan kepada 10. So satu senggat akan mewakili 0.5. Jadi senggat yang keempat ini adalah kalikan dengan 0.5. 0.5 kali dengan 4, senggat yang keempat. So akan dapat 2 miliampere. Okey, itu adalah yang pertama. So kita pergi bacaan yang kedua. So kita alihkan perintah kita masuk semula, tetapi R2 ini kita perlu keluarkan. Untuk kita nak buka dan kita letakkan pada tempat yang tidak ada sambungan antara R1 dengan R3. Tapi R1 anda perlu ada sambungan dengan R3. So kita akan bukakan supply. Kemudian kita akan letakkan positif pada R2, negatif pada R1. So tiada bacaan. Kita boleh kecilkan sedikit julat. So terdapat sedikit bacaan, iaitu senggat keempat, cuma menggunakan pada julat 2.5. So skala kita tetap gunakan 250. Jadi cara bacanya adalah
0.50 akan bahagikan kepada 10 senggat. So, satu senggat mewakili 0.05. Kemudian 0.05 ini akan dikalikan dengan senggat yang keempat. So, akan dapat 0.2 miliampere. Okey, so bacaan yang kedua adalah 0.2 miliampere. Yang pertama tadi adalah 2 miliampere. So, berbeza ya nilainya. Kemudian kita akan beralih kepada perintah yang ketiga. So, kita boleh kekalkan kita punya R1 ini dengan negatif. Okay, so tetapi kita perlu masukkan semula di mana R1 dengan R2 ini adalah bersambung. So, kita letakkan. Kemudian kita letakkan R1 dengan R2 sama sambungan. Cuma R3 ni kita akan buka je sebab kita nak lihat berapakah nilai arus yang melalui pada R3. So, kita letak semula kita punya negatif ini dan kita boleh on kan. Okey. Ini adalah julat yang kecil, jadi anda perlu cuba besarkan, takut nilainya adalah terlalu besar. So, anda boleh besarkan dia punya julat. Kita gunakan 25 ya. Sebab ini adalah perintah yang kecil, hanya 10 ohm sahaja. Jadi, semestinya terdapat arus yang banyak akan melalui pada 10 ohm. Sebab 10 ohm ni nilai perintahnya kecil sahaja. Anda bayangkan di mana terdapat batu sedikit sahaja di sungai. So, air yang lalu adalah confirm akan banyak. So, anda boleh letakkan multimeter anda pada perintah 3, multimeter positif. Negatif kita akan letak pada poin negatif. So, bila anda lihat agak besar bacaan, jadi anda perlu besarkan lagi julatnya. Okay, so bacaannya adalah seperti ini. Jadi anda lihat kalau kita guna julat yang kecil, jarum kita akan terpelanting jauh, jadi menyebabkan spring pada kita punya multimeter analog akan rosak. Itu pentingnya jika anda perlu tukar kepada julat yang lebih besar. So, kita letakkan pada 250, positif pada perintah 3, negatif pada poin di mana R1 dan R2 ini bersambung. So, dapat lebih kurang di antara 150 dan 200 miliampere. So, kita lihat berapakah nilai dia. Jadi, bacaan ini adalah menunjukkan pada di antara 150 dan 200. So, kita nak dapatkan bacaan di tengah-tengah adalah seperti ini. 200 tolak dengan 150 adalah 50. Jadi, kita perlu bahagi 2, dapat 25. 150 akan tambah dengan 25. So, maksudnya nilainya ialah 175 miliampere. So, anda catatkan nilai tersebut. Okey, ini adalah 175 miliampere. So, anda boleh bandingkan, catat pada ruangan yang disediakan pada lembaran kerja. Kemudian anda dapat bezakan bacaan di antara volt pada multimeter digital dan analog, kemudian arus pada multimeter digital dan analog. Okey, anda buat dalam keadaan litas siri dan selari. So, itu sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Okay, pastikan off selepas anda gunakan. So, itu sahaja pembelajaran kita pada kali ini.
Jangan lupa like, subscribe dan share channel saya. So, goodbye you all.